Sejurus selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, negara Islam yang baru je lahir dah kena hadap ujian pertama. Satu krisis besar yang hampir-hampir memusnahkannya dari dalam. Inilah kisah peperangan Riddah, satu detik yang betul-betul menentukan nasib kepimpinan dan juga kesatuan umat Islam. Cuba kita bayangkan sekejap, ada sebuah negara yang masih baru dengan seorang pemimpin yang pun baru dilantik. Tiba-tiba datang satu ujian yang maha dahsyat. Apa agaknya yang akan berlaku? Inilah persoalan besar yang menjadi teras kepada krisis yang akan kita bincangkan ni. Semuanya bermula dengan satu krisis. Kewafatan Rasulullah SAW telah meninggalkan satu kekosongan kuasa yang sangat besar dan ia mencetuskan satu gegaran macam gempa bumi yang mengancam untuk memecah belahkan seluruh komuniti dari asasnya lagi. Jadi, apa sebenarnya riddah ni? Dalam bahasa Arab, istilah ni merujuk kepada kemurtadan ataupun tindakan berpaling dari ajaran Islam. Dan inilah punca utama konflik yang kita sebutkan tadi yang mengancam untuk meruntuhkan segalanya. Ancaman ni pula, dia bukan datang satu, tapi 3 serangkai. Pertama, ada sebahagian kabilah Arab yang berpaling tadah, murtad. Kedua, ada pula yang tiba-tiba enggan nak bayar zakat, salah satu rukun Islam tu. Dan yang ketiga, dan mungkin yang paling bahaya, ialah kemunculan nabi-nabi palsu macam Musailamah Al-Kazab yang terus mencabar asas akidah. Tapi, jangan ingat ancaman ni datang dari luar je. Tidak. Di dalam pusat pemerintahan Islam sendiri, wujud satu dilema kepimpinan yang sangat besar. Ia bukan setakat menguji strategi, tapi yang lebih penting, ia menguji keyakinan pemimpin baru, Khalifah Abu Bakar, yang sedang memikul satu tanggungjawab yang sangat-sangat berat. Keadaan umat Islam masa tu sangat rapuh, tak stabil. Perpecahan dalaman dah mula nampak, keraguan mula timbul di kalangan orang ramai, terutamanya pasal isu kena bayar zakat kepada kerajaan pusat di Madinah. Pertaruhannya amatlah tinggi, masa depan seluruh komuniti Islam betul-betul berada di hujung tanduk. Dekat sinilah kita nampak ada 2 pandangan yang berbeza. Di satu pihak, ada para sahabat yang cadangkan pendekatan yang lebih lembut, nak elak pertumpahan darah. Tapi di pihak yang lain, Khalifah Abu Bakar, beliau memilih pendirian yang sangat tegas. Bagi dia, kalau berkompromi dalam bab rukun Islam macam zakat, ia akan lemahkan agama itu sendiri. Walaupun risikonya, boleh mencetuskan perang saudara besar-besaran. Dan ini membawa kita ke titik perubahannya, prinsip yang tidak boleh dirunding. Di sinilah kita akan lihat bagaimana keyakinan pribadi Saidina Abu Bakar telah membentuk haluan sejarah Islam. Dalam saat yang paling genting inilah, Abu Bakar mengucapkan kata-katanya yang paling bersejarah, "Demi Allah, aku akan memerangi sesiapa sahaja yang memisahkan antara solat dan zakat kerana zakat adalah hak ke atas harta." Ini bukan sekadar kenyataan politiknya, ini adalah satu lawongan akidah yang tak akan goyah. Jadi, mesejnya sangat jelas. Kepimpinan Abu Bakar bukan jenis yang tunduk pada tekanan keadaan atau desakan politik semasa. Tak, segalanya berakar umbi pada keyakinan iman dan kewajipan untuk menegakkan syariat Allah. Daripada prinsip yang teguh inilah, maka lahirlah tindakan. Jom kita beralih pula untuk tengok macam mana pendirian yang jitu ni diterjemahkan kepada satu kempen ketenteraan yang sangat tegas dan terancang. Abu Bakar tak buang masa. Beliau terus lancarkan 4 langkah strategik. 1. Isytihar perang ke atas semua kumpulan Riddah. 2. Hantar tentera ke seluruh pelusuk Semenanjung Arab. 3. Lantik panglima-panglima yang paling hebat, termasuklah Khalid Al-Walid, untuk ketuai kempen ni. Dan 4. Kuatkan semula kewajiban zakat. Nampak tak? Satu strategi yang sangat jelas dan menyeluruh. So, apa jadi lepas semua ni? Apa kesannya? Dalam bahagian terakhir ni, kita akan kupas legasi yang ditinggalkan oleh peperangan ini. Bukan sahaja untuk jangka pendek, tapi untuk masa depan negara Islam itu sendiri. Yang paling menakjubkan sekali, cuba tengok betapa cepatnya krisis ni dapat diselesaikan. Semuanya bermula pada tahun 632 Masihi lepas kewafatan Nabi. Tapi, kempen peperangan Riddah yang tegas ni cuma makan masa lebih kurang setahun je. Menjelang tahun 633 Masihi, kesatuan umat Islam telah berjaya dipulihkan sepenuhnya. Sangat pantas dan berkesan.
Dan hasilnya, wow, memang meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Pertama, kesatuan umat Islam yang hampir pecah tu berjaya disatukan kembali. Kedua, kestabilan kerajaan Islam dapat dikekalkan. Dan yang paling penting, kedudukan Islam sebagai sebuah agama yang berdaulat dan berprinsip menjadi semakin kukuh untuk generasi-generasi akan datang. Inilah poin yang paling penting untuk kita faham. Kemenangan dalam peperangan Riddah ni bukan sekadar penyelesaian kepada satu krisis je. Ia sebenarnya telah menjadi tapak, menjadi asas kekuatan bagi negara Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin yang seterusnya. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam saat-saat krisis, bila masanya kompromi itu sebenarnya satu kelemahan dan bila pula keyakinan yang teguh itu menjadi satu kekuatan? Satu persoalan yang bukan je relevan dalam sejarah, tapi juga untuk kepimpinan kita pada hari ini.